So dalam dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sama kan? Sumpah sama. Sumpah sama dengan yang tu. Pasal ni sama bila punya ni. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, aku excited gila nak tunjuk kat korang. Excited sangat-sangat-sangat. Sebab apa korang? Aku jumpa satu permainan yang bagi aku sumpah tak masuk akal. Macam dia boleh jual dekat jalan-jalan Jepun. Dekat kedai jalan-jalan Jepun. Nak jadi ceritanya, hari tu aku jalan-jalan, aku pergilah jalan-jalan Jepun, cari barang kan, beli-beli barang. Aku memang suka jalan pergi dekat kedai-kedai jalan Jepun, macam Cycle Street tu lah, barang-barang thriller. Ya, masa aku cari-cari gitu, aku jumpa satu benda ni. Aku macam terkejut. Ini macam yang aku pernah nampak dekat dalam TikTok, dekat dalam YouTube. Dan sumpah aku terkejut gila benda tu ada. Kau tahu tak apa? Aku tak tunjuk dulu korang. Okay, so ini adalah satu macam cermin mainan. Cermin mainan yang dikatakan salah satu permainan yang menyeramkan lah. Sebab ada budak yang dah terkena dengan cermin mainan ni. Cumanya disclaimer, aku tak dapat full set tau. Dia kan macam meja makeup, lepas tu ada cermin. Aku tak tahu betul ke cermin dalam ni, tapi aku tengok sama sebiji yang macam dekat dalam TikTok yang aku pernah nampak. Faham? Cermin mainan tu sebiji sama. Lepas tu Aku dah lama, tak silap aku minggu lepas kot aku beli benda ni. Lepas tu ni aku baru nak buat video, baru aku perasan benda ni sumpah sama ya dengan yang viral tu. Oh my god. Dan dia ada bateri. Ni aku tunjuk korang Aku sneak peek sikit. Sama weh. Oh my god, sumpah. Okay, so kita nak tengok dulu video tu. Nak bagi korang faham video apa yang aku nak cakap kat korang ni kan. Cermin apa benda. Okay, korang tengok dulu Lepas tu sekejap lagi kita test benda ni. Aku nak tunjuk beberapa barang lagi yang aku beli dekat jalan-jalan Jepun. Sumpah tak sangka weh. Sebab benda ni dia bukan dekat dalam Malaysia tau. Jadi dia dekat negara Eropah sana. Okay, so korang tengok barang apa ni. Okay, ni korang ingat tak aku pernah buat video pasal ni? I don't think toys are advanced to talk back. Dia boleh cakap balik. Sumpah Okay. Everything was normal. Semuanya normal sampailah diorang perasan yang toy ni, cermin ni boleh jawab balik setiap soalan. Oh my god. Hola, bienvenido al Castillo de los Sueños del Espejo Mágico. Bahasa tu okay. ¿Cuál es tu nombre? Okay, orang Yo tanya. soy Jessie, Okay, la dia cakap nama dia princesa Jessie. más bella del Castillo de los Sueños del Espejo Mágico. ¡Qué tierna eres! Nosotras seremos mejores. Tengok, dia jawab kita akan jadi kawan. Maksud dia, orang tanya dia jawab, orang tanya dia jawab. Macam kau bayangkanlah zaman bila ni dan aku boleh jumpa weh. Kejap je aku tunjuk korang. Amigas, Kita akan jadi best friend. favorito? Si papá pregunta, Your favourite mi character? favorito es mi papi. Dia Si cakap mamá bapak dia. pregunta, yo responderé que la que más me gusta es mi mamá. Lepas tu dia cakap kalau mak dia tanya, dia akan jawab yang favourite dia adalah mak dia. Oh my god. Y si tú me preguntas, te diré que el que más me gusta eres tú. Soy una... Dia cakap kalau kau tanya aku akan jawab engkau lah favourite aku. Apa scary. Dan dia cakap aku ni smart girl. Aku ni pandai, dia cakap. niña muy inteligente. Gelap pula tu. So dia decide, dia buat keputusan untuk bawa cermin permainan ni, toy makeup permainan ni pergi ke old storage dekat, maksudnya dia punya store lah. Okay, dia simpan kan. Okay, dia simpan lah sebab macam menakutkan. Y pues sí, le puse unas baterías que tenía aquí en la casa. Okay, so dia datang balik, pergi dekat cermin permainan tu untuk dia tengok balik benda tu sebab ada orang nak beli daripada Facebook. Como ven, son benda tu nuevas. viral. Okay, La neta no creo que prenda, pero bueno, vamos a calar. so dia rasa benda tu Así takkan tengo on. miedo. Okay. Sumpah sama weh, sumpah sama. Kau tengok ni, tak ke sama? Ada benda ni. Sumpah sama.
Bienvenido al castillo de los sueños del espejo mágico. Hola. Hola, encantado de Kau tengok dia conocerte. jawab balik weh. Gracias, Dia boleh amigo. cakap. Me da Itu gusto. R Us Eres muy Betul dia divertido. gelak. ¿Tienes una fiesta? Tengok dia cakap benda lain, nampak? Padahal yang soalan pertama tu, ingat tak video yang tadi yang awal-awal tu, dia tanya pasal favourite, siapa favourite kau semua. Tengok, ni dia jawab. Dia cakap, haha, thank you, kau pun. Kau ni sangat kelakar. Kau ada parti ke? Macam, weh, zaman dulu-dulu punya Betul, ya? No tengo fiesta. ¿Tú tienes? boleh jawab, weh. No sé. Cuando me levanté, Aku sentí tak tahu así. bila aku bangun, aku rasa macam tu. Aku rasa nak parti. Vas y chingas a tu madre. Dia gelak, weh. Para los que no estuvieron. Ni. Gracias. ¿Tienes una fiesta? No tengo fiesta. Oh my god. Okay, ada lagi tak pasal Dream Castle? Weh, sumpah scary doh patung ni. Dia boleh jawab patung. Apa? Ni lah benda lah ni. Ada lagi tak? Udah. Este espejo mágico está a Oh, solo sa- 30.000 sama. pesos. Es un Sama maquillador macam aku lleno ni. de accesorios, pulseras, Sumpah sama. anillos, labiales, pinta uñas, un Ini cajoncito versi para baru. guardar cosas y hasta un banquito para sentarse. Pero la mejor Tengok, parte es tengok, que con berapa esta watt dia? varita mágica se abre y cierra. Además, reproduce música e incluso puedes conectarle tu celular con este cable que viene incluido. Está al mayor y detalle en las tiendas de Balotoys y puedes encontrarlo con envío en el sitio web balotoys.com. Ini sumpah Este sebiji. Ini espejo sebiji. Tapi mágico kau tengok. está a solo 30. Jap. Tengok dulu. Ada lagi tak? Is this tour hunt? Ada tak? This is part 2 of a ways that Okay, tu je lah yang pasal ni. Okay, pasal cermin mainan. Oh, gatal-gatal. Okay, so guys, nak jadi ceritanya, aku dapat benda ni. Bukan dapat, beli. Dan harga dia sumpah murah gila. Tengok harga dia berapa? RM10. RM10. Sini, pandang muka aku. Kenapa kau tak nak detect pula? Okay, harga dia aku beli dekat kedai jalan-jalan Jepun RM10 je. Okay, RM10 je. Memang murah gila untuk cermin yang macam ni. So guys, sekarang kita nak unboxing. Tengok dia boleh tak berfungsi. Dan kau tengok, ini adalah tempat dia yang kan dia macam meja makeup kan. So dekat sini kita boleh ketekan dekat meja makeup tu. So aku hanya dapat dia punya cermin je. Cermin only. So macam okey lah kan, kita nak test. Yang belakang ni ada tempat bateri boleh letak. So sekejap lagi aku akan masukkan bateri ada. Aku dah cari bateri. Okay, fokus kepada cermin ini. Okay, so ini adalah cermin dia ni. Nampak bawah ni kita boleh letak kopak-kopak dah. Okay, so benda ni sepatutnya dia ada meja dia tahu. Meja, lepas tu dia ada kursi. Cumanya aku hanya dapat benda ni lah RM10. Kau expect apa kan? Okay, so aku terkejut gila. Aku macam, aku macam pernah nampak benda ni. Sekarang baru aku perasan yang benda ni memang sebiji yang pernah viral dulu. Dah lah, tu cakap bahasa apa. Aku tak tahu ni dia boleh cakap bahasa apa. So kita bosan dulu. Sekejap lagi kita nak letak bateri dekat sini. Takut weh, aku main benda ni pukul berapa ni? Pukul 8 malam ya. Macam dah berabuk kotor weh, nampak tak? Dia macam memang owner sebelum ni memang pakai gila-gila lah kan. So dalam dia macam ni. Sama kan? Sumpah sama dengan yang tu. Dan sumpah aku nak tengok cermin dia memang cermin real ke apa. Tu pening sikit lah kalau kita tengok cermin dia. So aku rasa creepy dengan cermin ni. Kita nak letak bateri. Bagi aku letak bateri dulu. Boleh pula aku jumpa benda ni. Aku tak expect benda ni dia akan jual. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok. Boleh tak? Ni dia ada button on off je dekat atas ni. Macam tak boleh sebab nampak macam dah karat dia punya ni. Tahulah kan. Dan dia ada Toys R Us kat sini dan made in UK. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh Dia dah rosak. Aku dah letak bateri. Memanglah nampaklah, memang patutlah pun tak boleh sebab dia dah berkarat weh. Dah berkarat benda ni.
Oh my god. Sekejap aku tunjuk kat korang weh. Sumpah aku tak expect weh benda ni. Lepas tu satu lagi aku beli ni. Cermin macam ni. Dia warna pink nampak. Cermin macam ni sebab aku punya cermin dah rosak. Tapi rupa-rupanya aku tengok cermin ni macam cermin mainan tau. Dia bukan cermin yang real macam ni ha. Ni cermin real. Ni memang kalau kita tengok tak pening. Ini kita tengok pening sikit. Sebab dia bukan guna kaca yang betul-betul macam cermin. Faham tak? Ni dengan ni. So, aku akan cuba main benda ni pukul 3-4 pagi. Kita macam cuba baca apa benda yang macam menakutkan. So, sekarang aku just tunjuk je dulu. Patut tak aku buat video sambungan kepada kita main ni pukul 3 pagi. Cuba korang komen. Kejap, sebelum tu aku nak buat thumbnail. Okay, so aku rasa tu sahajalah untuk video kita hari ni. Akan cubalah kalau boleh berbaiki dia. Toh, if that makes sense. Memang dah tak elok. Nampak? Nak on dia pun macam susah. Kuasa ni sama bila punya weh.